صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Afif Aryan, wartawan lokasi daripada SMK Datuk Muhammad Taha, membawa laporan khas dari Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat peringkat daerah Tampin 2026. Pada 14 Julai 2026, kemeriahan festival sangat meriah dengan kehadiran para peserta, warga pendidik serta masyarakat setempat yang datang bagi memeriahkan pelbagai aktiviti serta pengisian menarik sepanjang program berlangsung. Kini kita berada di slot persembahan nasyid daripada pasukan Sekolah Menengah Agama Repah menerusi lagu yang bertajuk Teras Perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Persembahan ini sahaja bukan mempamerkan keharmonian vokal dan bakat para peserta, malah membawa mesej yang penuh bermakna dengan nilai murni, kasih sayang, perpaduan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Mari kita bersama-sama menemui salah seorang peserta daripada pasukan nasyid Sekolah Menengah Agama Repah. Boleh perkenalkan nama dan peranan anda dalam kumpulan nasyid Sekolah Menengah Agama Repah? Nama saya Abraham Adam bin Ahmad Amin Hafizi. Saya salah seorang vokalis yang keempat dalam tim nasyid saya. Sejauh manakah pencapaian tertinggi anda yang pernah diraih pasukan nasyid Sekolah Menengah Agama Repah? Pencapaian tertinggi oleh pasukan saya adalah masuk peringkat MQSS dan sebagainya. Sekali, sejauh manakah pelibatan dalam aktiviti nasyid ini dapat memberi kesan pembentukan sebagai seorang generasi madani? Aktiviti nasyid ni memupuk diri saya lebih berdisiplin, menjaga masa, sentiasa menyusun masa, menghadiri latihan nasyid. Contohnya macam buat kerja sekolah, sambil tu kena pergi latihan nasyid, membantu saya menjadi insan yang lebih peka. Terima kasih diucapkan kepada peserta daripada Sekolah Menengah Agama Repah atas kesudian untuk sesi wawancara daripada SMK Datuk Muhammad Taha. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja laporan langsung dari saya di Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Tampin 2026. Saya Afif Aryan, wartawan kru TV PSS Taha Channel. Terima kasih kerana menonton. Taha the best.